Hai semua, welcome back to baca the Ivy Motor Vlog. Hari ni aku nak buat review jujur tentang CF Moto 675SR. Sekarang aku dah tengah riding. Dia dibekalkan dengan enjin 675cc dan 3 piston, double overhead cam, liquid coolant. Memang biasalah, motor dah 250 ni memang patut untuk liquid cool pun. Dengan enjin dia yang 3 piston tu, dia memang sedap lah untuk pick up kan. Kalau macam 4 piston 4 inline tu, dia memang datang power time last lah. Time belakang je baru dia ada power. Ujung-ujung RPM tinggi baru ada power. Kalau macam 3 piston ni awal dari tengah sampai akhir pun ada power kok. Tapi dia punya akhir tu tak power macam 4 cylinder kan. Okey, dengan enjin 675cc ni dia boleh bekalkan sebanyak 94 horsepower dan 70 Newton torque of meter. Di mana benda tu pun dah cukup dah kalau korang nak ride jauh kan. Nak pergi naik turun KL ke apa, memang dah cukup. Yang best tu CF Moto ni dia banyak jajan tau. Walaupun dia motor daripada China, jajan dia banyak weh. Mana dia datang dari kilang dah ada TCS, ada ABS. TCS tu korang pun boleh set nak level berapa, level 1, level 2. Lepas tu dia punya ABS pula depan belakang kan. Yang aku paling kagum tu dia punya ni damper. Damper. Lepas tu ada S-scope dekat brake caliper depan tu. Dah macam ala-ala MotoGP lah. Member ni still pakai lagi exhaust standard. Jadi aku tak boleh nak cakap apa kan. Motor dia ni a bit tinggi lah untuk orang yang 150 cm lebih. Jadi tak sesuai lah untuk korang yang 150 cm, 160 lebih okey lah. Dia tak tinggi macam standard ZA. Standard ZA tinggi sangat. Ni okey. Lepas tu body dia pun ramping weh. Aku tak pasti lah dia ni ada ram air system ke tak. Bila dia seating dia 810mm ni, dia seating dia macam lebih menunduk tau. Sebab aku dah pernah try dekat ZX6, tapi dia lagi menunduk pakai CF Moto ni. Dia, jadi aku rasa dia macam sesuai je untuk anak muda je kot. Apa yang aku rasa dia punya power delivery tu smooth gila. Dia tak agresif sangat, tapi still ada power. Faham tak? Korang faham maksud aku? Tu sebab aku tak biasa lah. Weh, lenguh tu bawa apa, motor yang jenis sport ni. Sebab handle dia bengkok. Aku tak biasa kan. Motor ni dia punya looks memang handsome gila tu. Dengan dia punya meter digital. Lepas tu lampu depan belakang pun dah ada di LED, DRL. Macam korang faham tak, motor futuristik korang tak payah modify dah. Dia punya winglet lagi, aduh aku macam woish. Dengan harga 30 lebih kan, aku rasa lebih baik korang ambil ni daripada brand yang warna hijau tu kot. Yang 250 4 piston dia. Korang tambah sikit ambil ni Ni kalau korang tukar exhaust dia ni, korang buang exhaust standard dia, ui bapak, suara macam street pipe aku tengok.
Bapak bising tu motor dia ni. Takut lah motor orang, aku takut jatuh. Dia punya meter ni kalau korang tengok, dia ada korang punya temperature tayar, dia punya fuel indicator, macam-macam lah. Water temperature, lepas tu korang punya pressure tayar pun ada, mat. Memang komplit tu dia punya meter ni. Lagi satu yang kita tak boleh lupakan lah, yang ada motor lama dia memang kena pasang aftermarket lah. Dia punya quick shifter kan. Mari kita try dia punya quick shifter. Tadi dia set, aku tengok 7,500 kot dia punya quick shifter. Bapak smooth gila tu. Tapi dia punya quick shifter ni upshift saja, dia tak ada downshift. Jadi downshift pun korang kena macam manual biasa lah kan. Aku nak try lenjan lah. Wih, ganas juga tu. Weh, actually power dia quite aggressive tu sebab dia 3 piston. Jadi dia punya pick up tu ada, man. Weh, gila tu. Bapak seram tu dia punya power. Aku tak boleh complain lah. Memang power dia padu tu. Sebab dia 3 piston kan. Dia macam MT-09. Dia agresif. Orang pulas je wheelie, pulas je wheelie. Weh, sedap weh, sedap. Aku jujur, aku tak boleh tipu, benda ni memang sedap. Cumanya kalau untuk rider yang sentiasa bawa motor naked macam aku ni memang tak biasa lah. Sebab sitting position ni terlalu menunduk. Lepas tu handle dia aku pun tak biasa. Laju juga tu pick up dia. Dia punya engine braking pun aku dapat rasa, baik. Sedap tu. Power delivery dia. Dia macam smooth gila. Walaupun 3 piston kan. So itu je lah kot pasal review kali ni. Jadi thank you for watching. See you at the next video. Bye bye.